Dengan bawa RM100 je, korang dah boleh dah me time dekat sini. Hai orang Melaka, nak tahu dekat mana kan? Dekat Hit Stylista One Kerubung Melaka ni memang tempat favourite ramai pelanggan. Kalau korang tahu, dekat sini ada dua rawatan utama yang menjadi pilihan ramai. Yang pertama, Kak Cimli nak buat scalp treatment sesuai untuk kulit kepala yang gatal, berkelima-mu dan juga rambut selalu gugur. First kali, diorang akan consult dulu korang punya jenis kulit kepala. Lepas dah tahu korang punya problem rambut, baru boleh buat rawatan. Scalp treatment ni penting tau, at least korang buat 2 minggu sekali. Nak untuk kita yang berhijab ni, lepas korang dah buat treatment ni, kulit kepala korang rasa bersih, lega, lepas tu lembut je. Dan secara tak langsung rambut korang nanti akan tumbuh lebih sihat tau. Kalau korang kan nak rambut lembut, licin, shining dan tak frizzy, korang boleh try rawatan Brazilian Keratin Treatment. Lepas korang buat rawatan tu nanti, rambut korang confirm senang nak urus, tahan lama sampai 4 ke 6 bulan. Produk yang mereka guna selamat dan berkualiti tinggi, bau pun lembut je. Rupanya dekat Hit Stylista ni, diorang ada mendirikan akademi kelas dan rambut dan juga makeup. Sebabnya diorang ada pakar tau dalam bidang ni. So kalau korang nak join kelas ni, korang boleh je contact diorang, okay? Salon ni khas untuk wanita sahaja, jadi memang selesa dan privasi korang pasti terjaga. Yang nak buat rawatan tu, korang datang dekat Hit Stylista One Kerubung ni, confirm puas hati, okay? Bye, Assalamualaikum.